Ada dua, ada kala haram, ada kala makruh. Ialah selawat tu sampai tidak. Selawat. Ya. Okey, apa hukum masyarakat rokok? Haram. Haram kenapa haram? Membazir duit, membakar duit. Membazir tidak haram, merosakkan kesihatan haram. Jadi kalau merosakkan kesihatan hukumnya haram. Kalau tidak merosakkan kesihatan, hanya bazirkan duit hukumnya makruh. Tapi dia selawat kan. Kalau kita sembahyang, kemudian kita tengok aurat perempuan, sembahyang kamu sah tak? Sah. Kamu tengok aurat perempuan berdosa tak? Okey, jadi orang yang telah melakukan benda yang haram, contoh kalau merokok itu haram kerana merosakkan kesihatan dia melakukan dosa. Satu dosa dapat, nanti dia selawat, satu lagi dapat. Jadi dia akan ditimbang, akhirat akan ditimbang. Cuma yang lebih baik dia tinggalkan yang sia-sia, iaitu merokok. Jangan tinggalkan selawat. Awak buat yang baik ditimbang, awak buat yang jahat ditimbang, kerana kita akan ditimbang. Cuma salawat ini sangat berat. Maksudnya dalam selawat ini ada segala-galanya. Ada dengan permohonan minta ampun, ada keampunan daripada Allah, ada menyebut akan kekasih Allah, ada zikrullah. Berarti di antara sebaik-baik zikir selain daripada la ilaha illallah, berselawat. Awak merokok satu hari satu kotak, kemudian selawat 100 kali sehari contoh. Jadi apa nak buat sekarang? Kurangkan rokok, tambah selawat. Nak berhenti terus payah. Jadi kurangkan. InsyaAllah kamu akan dapat hilangkan rokok nanti. Tapis yang tak baik, kekal atau tambah yang baik, iaitu berselawat.